Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita purunin pokok dulu. Kasih mantap. Kita pruning kawasan dulu. Kawasan dah pruning. Masih cantiknya. Udah nampak sampai atas. Kita tengok tukar susun. Mantap. Tanpa baju. Pandai pun susun tu. Ini hari kita pruning pokok kasih cantik supaya hasilnya mantap. Kita kasih buang pelepah kering ni. Mantap tu. Ladang bersih, hasil cantik. Pembajaan bagus. Tu ada buah masak tu. Masak? Tak. Buruk? Masak. Bijinya udah keluar. Udah masak? Wah, cantik. Tengok dia pokok yang belum pruning lagi tu. Udah di repair sabitnya. Pasti mantap lah. Cantas ujung dia. Dah putus tu. Udah putus tu. Sikit lagi tu. Satu pelepah lagi. Beres. Waduh, tukar susunya mantap. Padannya. Mantap sekali. Gempal. Hari ini kita pruning. Kita kasih gondol ini pokok. Kasih cantik ini pokok. Oke. Mantap. Satu lagi pelepah kering tu. Hati-hati. Mantap tukang susunnya. Daripada pruning tukar susunnya, pergi ke susun pelepah.
Udah cukup. Sudah terang. Udah terang, nampak, udah bersih. Yang sada pula tu sebelah tu. Ini mau dihantar ke Aceh. Bukan susunnya. Kalau susun, supaya jalannya cantik luas. Udah sampai sepadan kan sana kan? Sudah. Cantik. Bawah ni tak siap lagi. Belum lagi kan? Ini kalau Pak Cik potong sini, susun sikit. Yang sana, yang bawah tu biar. Nanti kan yang bawah tu kona je. Kita lanjut pruning pokok balik mula. Kasih bersih. Waduh. Mantap. Tinggal 2 pelepah itu. Apa buang? Bolehlah, boleh. Bolehlah satu je. Udah. Mantap. Ini buah ni. Kalau kamu duduk belah sini, contoh kalau kamu duduk atas, kamu boleh dah buang yang belah sini dulu. Sebelum buang yang ni, kamu boleh buang yang ni dah. Mana turun bawah, kamu tak teruk dah. Tak jauh dah sepadan tu. Udah nampak terang. Pokok pun. Lepas. Hati-hati. Kawasan dah udah cantik. Udah pruning. Waduh, mau turun ikut tu juga. Banyak pelepah kering ni. Tu yang jadi susah. Tu pelepahnya belum disusun kasih rapi. Pokok pun dah nampak lapang. Disusun kasih rapi, bersih nanti. Kita lanjut pusing sini. Dah pruning dulu. Badan baru ni. Badannya sehat.